Keperitan selama 33 tahun menjaga suami yang koma dan rintangan hidup Sabariah menjadi aspek utama kemenangan dia dan anaknya, Siti Fatimah Osman. Selaku juara, Sabariah menerima set mutiara bernilai RM20,000 sumbangan Rafflesia Pearl Center. Alhamdulillah, di atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada siapa yang bersangkut pekerjaan dengan Hari Ibu ni. Diucapkan ya, ribuan terima kasih. Program yang memang boleh menyedarkan semua anak-anak. Ya, sebab kadang-kadang ibu kita manusia biasa. Sama macam kita, ada salah dia, silap dia. Dan bagi Mainah Oding, ibu beranak 11 ini tiada yang lebih gembira daripada diraikan sebegini. Makcik paling seronok hari ni. Paling suka hari ni. Hari gembira makcik hari ni. Untuk memberi ucapan pada mak. Sebab seumur hidup saya tak pernah beri hadiah pada mak. Cuma ucapan setiap tahun saya lakukan. Tapi hari ini bukan hadiah. Hadiah saya cuma untuk menyertai. Tapi hadiah besar yang mak saya dapat dari Rafflesia. Dan terima kasih TV9 dekat di hati. Peraduan berlangsung sebulan, dianjurkan keluarga di 9 sempena Hari Ibu.